Hati itu adalah telaga dan mulut itu adalah baldinya. Dan baldi itu tidak akan mengeluarkan kecuali isi dan air yang ada di dalam telaga itu. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang dikeluarkan oleh mulut. Semua orang nak tahu hati masing-masing. Saya pun nak tahu hati saya. Sebab hati ini kalau dicincang tubuh kita 1000 cincang, kita tak tahu di mana hati itu. Maka semua orang nak tahu keadaan hatinya. Antara cara untuk mengetahui keadaan hatinya ialah lihat bagaimana bertuturnya mulut dan lisannya. Ada orang kita duduk dengan dia mesti seronok, sebab dia ni jenis tak sebut keadaan dan aib orang lain. Seronok duduk dengan dia. Ada orang kalau duduk dengan dia mesti kita pun nak kata kat orang. Yang ni kena jauhkan diri kita. Jangan terlalu kerap dengan orang-orang yang mengajak kita melakukan dosa dengan Allah. Minta diri.